Hari ini kita nak bawakan kepada anda tentang kisah penampakan melalui kamera. Jangan tegur. Cerita seram menghantui anda. Kau rasa betul ke kan benda ni boleh ditangkap melalui kamera? Kan? Jadi kita ada Zuma dekat sini, kita ada Zack. Mungkin Zack ada pengalaman dia tentang kisah-kisah seram ni. Dan Zuman dia memang seorang fotografer dah berapa puluh tahun dah? Saya tak lama lah, tapi kalau 2005 tu dah mula lah. Dah start dah. Sebab saya pun dulu cari hantu. Pencari hantu juga. Tapi masa tak ada perkataan paranormal lagi lah. Belum Tak ada. Waktu tu apa nama? Waktu tu pencari hantu tu apa gelaran dia? Kita orang punya term tu cuma call member, jom malam ni cari hantu. Oh, maksudnya memang pencari hantu je lah kan? Pencari hantu je. Tak ada satu word untuk tu lagi kan? Tapi dia punya gadget, dia punya gear Handycam. Kita pakai handycam. Handycam legend yang lipat. Kaset dia tu Hi8. Oh, legend tu lah. Petak kecil tu. Dia macam kaset tu. Betul. Hi8. Kecil tu. kan? Dan kamera tu dia ada night vision tu. So night vision, pakai night vision lah untuk masa nak cari hantu tu. Ya. Antara tempat-tempat yang tempat yang selalu kita pergi. Kalau kita pergi tu, kita akan pergi 2-3 kereta. Maknanya dalam 8 orang, 12 orang. Kamera sebiji, handycam. Macam tu kamera saya lah, yang merembat arwah bapaknya. Bawa lagi boleh bawa kan. Kita pernah pergi hospital tinggal belakang Shell di Ceras. Dia betul-betul hospital tinggal. Sekarang ada lagi tempat tu? Tak sure. Sebab masa kita orang pergi tu 2004-2005. Memang ada katil, ada picagari, ada tempat yang masuk drip air IV tu kat situ. Itu kita pergi situ. Bukit Tunku ni, Bukit Tunku, Brother Bob dan Brother Zack, banyak rumah orang kaya yang tinggal ni. Banyak babe. Dah lah tinggal Bergantung. Lepas tu dia tinggal besar-besar pula. Tapi kan kau sebut pasal Bukit Tunku ni, aku pernah duduk kat situ, Jalan Belami. Ya, Jalan Belami. Yang ikan bakar tu. Ikan bakar Belami. Aku duduk kat situ bertahun juga. Dan aku duduk di sebuah quarters tu pula, quarters tentera lama. Kan, tentera lama. Tapi yang aku pernah terjadi cerita lah. Masa first pindah kat situ, aku sorang-sorang tau. Aku bujang masa tu. Oh, ni bapak askar Bapak askar. Aku kerja dengan askar. Aku kerja dengan tentera. Join askar. Jadi bila aku tapi aku civilian lah. Okay. Tapi cuma aku pakai baksi. Ni tentera darat kan? Darat. Okay. Jadi masa aku pindah tu, aku yelah, sebab kita duduk kerja dengan askar ni, dia tak kira lah tu kawasan apa. Yang janji aku nak buat tempat tidur aku kan. Betul. Yang penting boleh set up, buka, tidur kan. Dan sebelah aku ni pula cerita dia, sebelah aku ni tandas. Jadi kau tahu tak, bangunan orang-orang dulu di sebelah-sebelah KL Base ni dulu. KL Base dulu dia bersempadan dengan Belami ni. Lepas tu jalan tu pula jalan Bukit Tunku lah. Nak ke masjid ataupun surau Jalan Istana tu. Jadi aku ni first duduk kat situ, aku seorang. Orang semua tak ada ni. Dia macam quarters bentuk L tau. Lama weh. Jadi kat belakang ni, kalau kau buka tingkap, kau akan nampak pokok besar, pokok sena besar-besar ni. Sebelah dia tu BTN, Biro Tata Negara. Memang kawasan besar tu, kawasan memang padang tinggal lah. Padang tinggal lah orang cakap. Kalau bunyi cengkerik ni kan, memang dah macam kau dalam hutan sebenarnya. Kau duduk kat bandar ni kan. Dia punya sunyi tu lah maksudnya. Sunyi babe. Vibe dia vibe hutan. Sekali tak macam mana aku pun cuci-cuci lah. Sebab nak pindah malam tu daripada Pengkalan. Aku asalnya daripada Pengkalan TDM. Kalau TDM orang sebut Tudam. Sungai Besi tu. Sungai Besi. Kan, sebelum base tu ada lagi. So aku nak pindah tu, bahasa aku nak masuk barang tu babe, aku memang dengar orang basuh tau. Orang belos ni dekat dalam tandas sebelah tu. Tandas sebelah. Lepas tu aku fikir, ada orang ke sini kan? Aku seorang ni je kan. Awak bodoh ni. Mungkin biasan bunyi tempat lain tau. Betul. Sok bunyi. Okey lagi lah aku kira okey lah. Tapi takut lah. Memang takut takut lah. Dah start lah. Dah takut lah ke. Kalau saya belah je. Masa tu pula telefon pula Alcatel babe. Legend. Alcatel macam pisang boleh tarik kan. Betul. Macam tu. Smart. Jenis macam mana tau, dia je saja yang boleh PTT, push to talk. Push to talk. Maknanya kau boleh cakap besar macam kau cakap ni. Jadi aku pun cakap dengan member aku, weh, aku kat sini seorang-seorang ni kan.
tempat ni macam seram ni. Itu member Itu member kat mana? Member dekat Pegalan. Oh Pegalan. Oh abang kat situ seorang-seorang lah. Seorang sebab nak hantar barang kan. Nak kemas tempat tu. Oi, aku seorang ni. Tak ada apa lah, dia kata kan. Okey je lah. Sekali tak macam mana dah kemas masa pukul 2 pagi babe. Masa 2 pagi ni jadi kat cerita aku pun duduk penat kan. Minum air, tertidur. Rokok kat tangan ni. Aku dengar babe sebiji bunyi, kau tahu bunyi apa? Hospital punya yang tarik drip tu. Oh bunyi tadi dia gerak. Dia bawa daripada atas. Dia macam depan koridor aku ni. Dia teres. Lepas tu ada hutan sikit lah. Hutan lalang kan. Kedek. Dia berhenti. Masa nak berhenti tu dia bunyi slow babe. Aku dah mula buat siapa pula hantar troli aku cari. Aku cakap ni ada orang ni tolak troli kan dalam hati aku. Sebab aku tak tahu benda tu. Takkan tengah lalang lah pula. Orang tu ada benda lah tu. Tak fikir pun benda drip tu kan. Jadi tak macam mana lampu kat luar terang, aku kat dalam ni gelap kan. Sebab aku duduk dalam store. Faham. Tengok je memang nampak drip tu berjalan kan. Bergerak sendirilah senang kata. Krek. So kali tak macam mana memang aku call PTT tu kuat. Woi Bob, kau tengok apa? Yang bergema lah tu. Mengelabah masa tu kan. Aku cakap alamak kan. Aku cakap alamak macam ni. Weh tak ni tempat apa ni? Aku cakap kan. Kau cakap terang. Lepas tu kau gelak kan. Kau kat mana ni? Aku dalam bilik ni lah. Belah mana? Member aku kat depan lah, pintu pagar tu. Pintu pagar tu pula atas ni rumah Abdullah Badawi. Aku berdepan dengan rumah Abdullah Badawi lah. Sekarang pun kau patut kat situ kan. Sekarang lah. Jadi aku duduk belakang tu. Dan aku cakap aku kat belakang ni. Dia cari aku tak jumpa babe. Kau store belah mana ni? Pintu ayah. Share location lah. Mana ada share location? Oh yelah dulu kan. Jadi aku cakap alamak. Sekali pun aku pun keluar. Sebab aku pun takut nak keluar. Yelah kita nak keluar dah nampak benda bergerak pula cantik. Aku Mamat ni pula dia tahu kes kat situ. Oh dia tahu. Dia tahu dia ada benda apa kat situ. Dia pedajal lah ni. Member kat depan. Dia kau keluar lah. Memang tak lah aku nak keluar. Aku cakap kan. Kau kenapa kau cerita? Tak nak lah aku cerita. Tak, kau datang sini. Tolong. Siap merayu aku. Tolonglah. So cari store tu. Kau bayang dia datang seorang, tiba-tiba dia panggil geng dia. 2-3 orang budak kampung situ. Masa tu kampung belum terbakar lagi. Sejarah lama tu. Ni sejarah lama. Sekali tahu macam tu dia pun datang. Kau kat sini ke? Aku kat sini. Jumpa lah. Lepas tu pak, kau tu tak ni apa dulu? Tak tahu. Ni hospital Jepun dulu babe. Ambil. Masa tu aku cakap macam ni lah weh. Kita cari lah tempat lain ni cakap. Itu aku pindah duduk kampung. Apa dah nama kampung tu dekat belakang masjid tu babe. Dia lari lah. Tukar tempat lah terus. Memang tempat tu panas. Lepas tu ada satu kes pula dulu sebelum tu pula kat kawasan tu juga. Sebelah dia sekolah antarabangsa. Mayat jumpa dekat sekolah tu. Betul-betul tersepit tepi longkang tu kan. Itu lagi gila bab babe. Itu banyak kes lah. Banyak kes kan. Sebab tempat tu babe, kalau kau lalu aku selalu pergi masjid lah. Anak cerita aku pergi masjid share je lah kan. Ramai orang pergi. Tapi tak buat apa lah pergi masjid. Pergi je lah. Pergi hantar anak pun tak apa. Hantar anak saya mengaji. pun pergi masjid tapi tak sembahyang. Tak solat. Tapi aku solat masa tu. Tapi situ banyak kenangan lah. Sebab jalan ni memang, ni satu rumah-rumah Melaka tau. Sampai sekarang pun kan. Tapi itulah bang kan, dia macam setiap kali orang kalau bercerita, antara tempat-tempat yang paling orang tak nak masuk adalah hospital tinggal kan. Hospital ni memang tak payah sudah tinggal. Hospital yang sedia ada pun takut. Reban ayam tinggal pun kau tak boleh masuknya. Tak, maksudnya macam kalau orang cakap hospital je, memang garanti orang takkan nak berani. Sebab ada orang mati, pernah ada orang mati, orang meninggal, orang apa semua. Orang mati kena bedah lah, orang apa semua kat situ kan. Dekat dalam TikTok, yang kes pintu tu buka sendiri, tutup sendiri, buka sendiri. Pintu tu memang pintu auto tau. Auto. Bila kau tekan hospital. Oh yang push tu button push tu kan. Button push tu dia akan buka sebab dia nak tolak ni kan. Buka, tutup. Buka, tutup. Dia cerita memo dah. Sensor mungkin sensor rosak. Tetapi selalu tak, sensor tu dia detect dia sense benda tu. Baha apa, haba macam mungkin juga so kan. ada benda lalu dia buka. Oh ni based on science juga ni. Betul juga kan. Kita berbalik kepada penampakan yang ditangkap oleh kamera. Okay.
secara peribadi kau lah, kau rasa benda ni betul? Sebab Man dia lagi banyak lama pegang cam. Saya rasa dia mesti banyak cerita. Betul dan tak betul bergantung kepada situasi. Selama saya pergi cari hantu tu, selama kita bawa handycam pakai kaset high-8 tu, memang kita rakam. Kita rakam kadang-kadang satu malam tu kadang-kadang sampai 2 tape. Satu tape 60 minit, 2 jam rakam macam-macam. Waktu pergi tu biasa pukul berapa kat sana? 10 dah gerak. Sampai sana lebih kurang pukul 11 kan? Oh, sebelum pukul 12 dah ready lah. Satu pagi habis lah. So kita rakam Highland Tower pun kita pergi. Bukan bawa kamera je, kita bawa tong, letak dalam tu kemenyan. Panggil, nak panggil barus. Nak panggil punya hal. Tak tahu lah panggil ke tak. Tapi member aku cakap kalau kau bawa kemenyan, bakar kemenyan, sebab benda tu suka asap. Dia makan asap. Jin kan. Jin suka cerita juga. Tengok sikit. Pergi. Masa pergi tu memang aku akan handle kamera lah. Kan tekan rakam, tengok member jalan. So aku cakap okay, kau jalan belah sini lah, kau tengok ni. Rakam. So bila balik review kat TV. Dekat TV tau, bukan review dekat cam. Tak ada apa. Tapi vibe tu vibe aku yang pegang kamera tu ada rasa. Ada rasa macam ada. Lepas tu aku cakap, minta-minta boleh rakam lah. Kan kita ada macam aku nak try rakam lah, dengan niat macam aku nak tahu macam mana rupa dia atau macam mana bentuk dia, supaya kita boleh share lah. Supaya kalau kita nampak benda ni macam orang dah tahu benda ni apa, benda tu apa. Yes. Aku rasakan vibe dia. Tapi dalam kamera tak ada. Tak ada. Sama juga bila dah ada teknologi telefon kan. Telefon sekarang dah canggih kan. Betul. Lens dah baik pun sama kan. Pergi tangkap pun tak ada juga. Tak ada. Tetapi yang aku pelik tu, contoh macam kita tengok dekat TikTok ke, zaman aku dulu tengok dekat TV kan. Dia orang kata kita ada penampakan Bigfoot dekat US, dekat Johor pun ada. Dia orang kata ada nampak Bigfoot lah. Tunjuklah gambar video, tapi semua blur. Itu antara benda yang semua kita soft. Itu antara benda yang kita pun tak tahu kenapa. So setiap kali ada rakaman mesti blur. Kalau tak blur, dia jauh, tak sharp. Kalau macam-macam mesti tiba-tiba menggelabah lah macam UFO, alien pun sama. Betul kan. Sekarang ni kau bukan tak ada kamera yang canggih. Kita boleh shoot ni lah Mr. Bob, Brother Zack. Bulan pun kita boleh shoot. Bulan kita boleh santai ambil gambar macam tu. Tapi benda tu kita setakat ni lah pengalaman saya tak pernah ada nampak benda-benda yang macam buka telefon, Mr. Bob nampak tak pocong Zack tu punti. Macam mana ada punti? Tak ada kan? Tak ada. Belum ada lagi orang share macam tu. Kalau ada, kongsikan. Kau datang jumpa kita orang. Aku tak nak jumpa. Kau cakap Ruzman, Brother Bob, Brother Zack, ini adalah gambarnya. Ini bukti. Korang cakap tak ada kan? Ni bukti dia. Kalau ada. Tapi tak bermaksud saya tak percaya. Tak bermaksud saya percaya. Betul. Cuma teknologi yang canggih sekarang, canggih ni masih lagi tak dapat membuktikan yang betul benda tu wujud. Kan. Tapi itulah bila kita sebut pasal benda-benda macam ni kan, ada setengah-setengah mempercayai dalam bentuk sains lah. Dia kata kita boleh menangkap gambar ataupun figura hantu tu sendiri dalam bentuk kanta cembung terbalik. Macam mata kita kan cembung macam ni. Dia kata kalau kita gunakan terbalik, dapat fish eye. Cekung lah. Cekung lah. Kita cembung. Okay. Jadi dia kata boleh. Lepas tu aku tak pernah nak berhenti untuk tangkap gambar tu. Gila takut kan. Tak pernah. Sebab cerita dia, bila aku join kumpulan entiti ni, masa aku menjadi seorang announcer ni, dalam Jangan Tutup Lampu Host ni kan, aku tak pernah pun, macam sebagai contoh lah, cakap dengan Lando, cakap Uci Sastrawan masa tu, aku cakap dengan dia, aku takkan ikut pun apa-apa saja program kau. Sebab aku sejenis penakut. Aku memang dilahirkan penakut. Tapi nak tengok juga benda tu. Bukan, aku memang tak nak tengok pun kalau boleh. Tetapi aku nak tahu. Aku perasaan ingin tahu tu. Ingin tahu sifat manusia lah, orang cakap kan. Kalau macam ni, macam mana kan? Aku suka macam tu. Jadi kesalahan, kefahaman orang fikirkan Bob ni terror ni, Bob ni semua. Tak, aku memang orang yang paling penakut. Sama. Kau bayang kalau nak kencing kat rumah ni, duduk rumah askar kan, rumah flat askar ni, 4 tingkat tu, tandas dia dekat belakang ni. Betul keluar. Tak sampai pun 20 meter daripada tandas tu ke ruang tamu. Jauh. Betul.
jauh jugalah. Tapi kau kena lalui tandas, pergi ke belakang dapur tu baru ada tandas. Baru tanda betul. Kau bayangkan lah kalau nak terkencing tu, kau akan panggil mak aku kan. Mak ni kencing ni mak. Mak ada sini lah. Kau pergi je lah. Mak aku menyayat. Pakailah push to talk tu. Tak ada, zaman tu kecil. Zaman budak-budak Tapi aku Nasib baik mak tu melayan lah. banyak penampakan di zaman aku kecil lah. Nampak? Aku nampak, tapi aku tak nampak benda yang ada taring ke apa, tak pernah. Jangan tegur.